Sampai Ronaldo buat pemain ala-ali meroyan. Apa benda ni weh? Daripada tengok haram ball UCL pagi tadi sampai tertidur, baik korang layan game padu Al Nassr lawan Al-Ahli. Lagi menghiburkan dan penuh dengan drama, terutamanya selepas game. Bayangkan guys, sampai ada fans Al-Ahli tak puas hati kalah, dah poyo berlagak menang 2 ACL depan Ronaldo. Come on lah bro, kejuaraan Asia je dia nak bandingkan dengan 5 UCL Ronaldo. Bingai betul. Tapi yang paling epic untuk abang ialah gol ke-970 Cristiano Ronaldo pada minit ke-76. Antara semua gol abang tu, ini serius lawa bai. Kebolehan Ronaldo mencari ruang, tambah pula lompatan hang time dia yang tinggi, diakhiri dengan turning header yang tajam ke top bin. World class babe. Jangan cakap pemain lain yang berumur 41 tahun, Messi pun tak boleh skor gol macam ni bai. Pasal lompat tak sampai. Dan kini Ronaldo hanya memerlukan 2 gol lagi untuk mencipta satu lagi rekod baru. Main bola sepak pertama yang menjaringkan lebih dari 100 gol dalam 4 liga yang berlainan. Terbaiklah. Dan kepada peminat gol tiruan, sekali lagi inilah bukti kenapa Cristiano Ronaldo ialah gol bola sepak sebenar. Setuju dengan abang? Komen C kat sini.